Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada petang ini, yang mana mengorbankan sedikit masa, memberikan sedikit masa untuk hadir untuk menjalankan program pada petang ini lah. Dan kami Bagi Malaysia ini adalah satu pertubuhan bukan kerajaan, dan kami Bagi Malaysia ini tidak terlibat dengan mana-mana badan parti politik lah. Rezeki ni, rezeki memang tertulis lama tu. Betul tak? Hari ni alhamdulillah dengan izinnya sampai kepada tuan dia lah. Saya Muhammad Kamal Mustafa, pengurusi JPKK Kampung Guntung Luar, rakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Muslim Malaysia di atas sumbangan 50 kotak barangan keperluan kepada penduduk kampung kami. Kalau ucapkan terima kasih banyaklah bui semuanya ni.